Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025, di mana kita bersiaran dari Glammy Music Studio secara dalam talian ataupun online. Dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream. Untuk makluman anda, ini adalah sebuah rancangan yang telah diinspirasikan oleh IKIM FM bagi mengangkat seni lagu nasyid ke pentas penghargaan yang lebih tinggi. Dan kali ini untuk episod ke-6 ini, kita bawakan lagi satu lagi lagu yang telah mendapat tempat di Road to Final ini. Tak lain tak bukan lagu yang diberi judul Malar Hijau. Komposernya Akmal Mustafa dan penyanyinya adalah Syed Salahuddin Fit One Path. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila bagi salam kalau keluar nasyid dia semua memang sinkronis je salam dia kan. Siap dah ada suara satu, suara dua Tinggal lagi waktu solat tak ada yang macam nak jadi imam. Okey, suara tiga empat tak ada. Okey, macam mana perasaan sudah pun berada Road to Final Anugerah Carta IKIM FM? Alhamdulillah. Sebenarnya tak sangka jugalah sebab bersaing dengan otai-otai dan kumpulan-kumpulan yang bagi kami dahsyatlah sebab kami hanya kerdil saja. Baru saja lagi. Alhamdulillah rezeki Allah bagi, insya-Allah. Okey, dari segi lagu yang dibawakan, anda ni seperti diberikan amanah untuk membawakan lagu ni. At the end sebenarnya lagu itu yang akan dinilai. Dan anda cuma menambah macam mana cara untuk menyampaikan dan sebagainya. Jadi untuk Road to Final ni, kita memang dengan konsep yang lain, kita nak angkat lagi industri nasyid kita. Hanya diberikan macam kita muzik seperti biasa. Beri tepukan untuk Saudara Tam, Saudara Adam, Om Pianis dan juga kita ada Abang Ramli. Hanya 3 je musician yang ada. Jadi macam mana preparation dan juga untuk bawa lagu ni? Jadi Alhamdulillah kami pun dah rehearsal sekali dengan musician. And saya rasa walaupun kata tadi bertiga je, tapi saya rasa sound tu best lah. Sangat compact lah untuk message yang kami nak sampaikan dengan lagu ni. Oh betul betul-betul sedia dah ni, InsyaAllah. Sebab apa kita bukan hanya host dan juga penyanyi bukan dengan komposer saja, kerana kita ada yang menilai, iaitu tak bukan. Kita ada seperti biasa juri tetap Saudara Adim Nahar. Kita ada Abang Lokman S dan ketua juri kita Abang Farihin Abdul Fattah. Abang, boleh tanya juga ni. Kita ni dalam Podpad, segmen Podpad Aspirasi. Biasalah, pod, tempat, pad, pertandingan. Okey, kita nak Podpad satu benda yang dengar Podpad macam mengumpat lah apalah kan. Tapi ni Podpad ni untuk nak naikkan industri kita supaya kita semua kat sini belajar. Kita positifkan perkataan Podpad yang sebelum ni. Kalau sebab ini suka Podpad lah. Bermakna banyak cakap semua kan. Saya pun kena benda tu lah bang. Tempias. Tapi sekali dah ada dalam ni Anugerah Carta IKIM ni. Ya, tu kau tengah Podpad ni. Saya abang cakap. Nampak tak? Itulah dia. Inilah kita nak mengaspirasikan Podpad ni bang untuk mereka. Apa ada soalan bang? Baik. Penulisan lagu ni, lagu Malar Hijau Okey. Saya dapati ketika rehearsal kita go through rehearsal, saya terus terang memang ada sangat tersentuh dengan cara. Siapa yang buat lagu ni? Saudara Akmal Mustafa. Akmal Mustafa. Tak ada sekali yang kita Tak ada sekali Jangan cari. Dia ni betul-betul Tera buat lagu ke? Betul, Tera betul. Dia dah buat banyak sangat lagu dah. Banyak lagu Banyak lagu dah. Tapi banyak lagu ni pun kadang kita risau sekarang ni. Senang sangat ke buat lagu ke apa? Tak ada apa? Macam tu pula. Popet. Okey, tak apa. Saya tak nak bercakap panjang. Kita harus nanti komentarnya selepas persembahan. Baik, kita terus ya. Jadi harapan. Okey, harapan kami untuk lagu ni lah agar bukan saja dapat jadi siulan ni, bahkan dapat menjentik hati para pendengar untuk lebih memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan juga dengan sebab kita nyanyi lagu ni, kita selawat dalam lagu ni, akan mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Amin. Dan tidak lupakan juga harapan kami agar lagu ini dapat masuk ke final lah. Harapan jugalah kan. Ada jugalah harapan kan. Tinggi lah harapan tu, betul lah. Tapi yang paling penting tu sebab apa kita masih lagi dalam konsep nasyid. Jadi anda semua boleh buat preparation. Jadi kepada anda semua penonton-penonton, seperti biasa, seperti untuk pengetahuan anda semua, kita sebenarnya satu lagi anjakan paradigma yang dilakukan oleh IKIM FM. Tahniah kerana ini adalah satu Road to Final ni, sesuatu kelainan untuk kita bawakan supaya semua dapat belajar.
dan bukan nak cari kesalahan, nak cari kekurangan dan sebagainya. Kalau memang sudah ada kebaikan, dan insya-Allah kebaikan itu Allah akan tinggikan darjat mungkin dari segi lagu dan sebagainya. Jadi kita terus saja dengarkan lagu Malar Hijau, nyanyian daripada Syed Salahuddin Fit One Path. Bagai jentayu hujan dirindu, cintamu menawanku, tiba di kalbu, sakit di tubuh, pulih dengan cintamu. Tabur manakan sama bulan yang satu, sulit ku cintai yang lain sepertimu. Kau terdahulu mencintaiku sebelum ku mencintaimu. Kau terdahulu untukku sebelum ku menangis rindu untukmu. Engkau merinduiku walau tak pernah melihatku. Ajaibnya cintamu malar hijau. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Habib. terindah dalam sejarah peradaban dunia.
Begitulah persembahan dari Syed Salahuddin dan juga kumpulan Warpath. Syed tadi lupa tanya Syed sekarang bersama dengan kumpulan Warpath ni. Mungkin boleh cerita sikit je. Yeah. Apa macam mana pengalaman bila featuring ni? Baik. Ada rasa berat ke apa ke? Alhamdulillah, sebenarnya saya penyanyi solo di dalam label Tarbiyah Sentap lah. Dan mereka ni orang kata adik-adik lah, yang saya rasa sangat-sangat berbakat. Jadi pada permulaan penciptaan lagu ni pun saya bercadang untuk menyanyikan lagu ini secara duet lah, dengan featuring, dan saya memilih mereka ni sebab saya rasa mereka ni berbakat dan dia punya niat daripada awal tu pun memang sangat-sangat baik lah. Jadi alhamdulillah bersama dengan mereka. Jadi Syed dah nak bersama dengan mereka. Ya. Okey, baik, kita apa pun kita nak dengar komen daripada juri kita. Dipersilakan Brother Loman S daripada dulu. Apa nama lagu ni, saya tengok kekuatan lirik dia cukup kuat. Ya. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagus. Jadi dalam tak ada apa yang cacat cela. Memang cantik. Kena dengan melodi dia. Harmonize dia pun kena lah. Alhamdulillah. Ya. Dia apa pun, selawat dia yang penting. Bila kita berselawat, Allah akan berselawat pula pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian. Masya-Allah. Pendek dan padat Okey, kita terus saja kepada Adik Nahar. Komposer lagunya adalah Akmal Mustafa. Penulis lirik juga orang yang sama, Akmal Mustafa. Diberikan mandat kepada mereka ni. Jadi dengan persembahan tadi, komen. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Sebab jawab dia Sebab tadi masa kau jawab, kau cakap, dia cakap ramai-ramai. Kan sambut dalam satu grup. So aku pun nak try lah. Memang betul lah maksudnya. Kan? Memang betul lah. Okey. Saya kalau buat begini tak nak sentuh banyak. Cuma selalu akan sentuh untuk vokal. Andai kata insya-Allah nak masuk ke final. Apa yang kita buat hari ni adalah untuk memperbaiki apa yang kurang. Okey. Harmony tadi ada berapa banyak line? Main, second, dengan third. Second line tak dengar. Walaupun saya, okeylah kita boleh melayan. Sebab you all buat build up tu. Kan? Kalau yang soft-soft tu okeylah, tak apa second tu. Tapi bila korang dah buat build up tu, make sure every single vocal terdengar. Okay. Baru lagu tu kuat. Kan? Sebab on the recording itself, semua suara masing-masing semua dengar. Kan? Jadi kalau buat live, buat sekali. Kerjakan lagu tu, buat sebetul-betulnya. Baru korang akan tahu kekurangan ni kat mana, korang kekurangan semua kat mana. Lain semua saya tak nak sentuh. Suara, intro, jaga. Intro tadi kamu kan? Confident lebih-lebih sikit. Jangan takut kat sini. Gini berapa orang je, nanti buat show, buat tu lagi ramai orang kan? So lebih confident, nyanyi dengan lebih confident. Lagu orang dah kenal, dah cukup kenal lah. Kan, walaupun lagu orang, korang dah cukup kenal. Sebab kenapa? Kita ada selawat kat situ, betul tak? So selawat tu mesti korang akan kerjakan ataupun korang akan sebut selawat tu sebaik-baiknya. Sebab kita nak dapat apa? Sebab nak dapat pahala dari situ. So yang lain tu gunakan juga. Korang menyanyi, penulis surat, penulis lirik dan pengubah dapat pahala. Korang dapat pahala, pengubah pun dapat pahala. Semua suara pun dapat pahala. So buatlah sebaik-baiknya. Sebab kita menyanyikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. So buatlah. Okay? Buat betul-betul. Itu je. Saya nak tambah sikit lagi lah. Sebab kekuatan lagu ni, you all kena jaga harmonize kan? Harmonize tu. Sementara ada waktu ni, andai kata terpilih untuk ke final cuba buat research. Tengok, cari dekat YouTube macam mana group harmonize, macam group El Divo. Harmonizing dia, setakat apa ni dia punya alto dekat mana. Suara soprano dia dekat mana. Siapa nak masuk suara soprano, itu paling penting. Soprano jangan sombrono. Soprano bang. Tapi saya yakin InsyaAllah apa yang kita buat, innamal a'malu binniat. Setiapnya bergantung pada niat kan. Sebab you bawa lagu selawat tu. Itu yang kena jaga elok-elok tu. Ya. Benda tu sangat berat lah. Sangat berat banget. Ya, nampak simple je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi berat. Sahabat cakap berat. Ya? Tapi saya yakin you all boleh buat insyaAllah. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Baik, kita terus saja pada ketua juri kita. Baik, alhamdulillah. Kita ada banyak time lagi bang.
Ada banyak time gitu. Kali ni banyak time. Dia Tadi macam kita kena marah je. Sekarang kita ada banyak time. Okey, kita pakai. Ketua juri saya tengok tadi Abang Farin macam tutup mata dengar kan. Sebenarnya dia tutup mata, dia tak boleh tutup telinga. Ya, betul. Betul. jawapan paling win. Itu paling win. Sebab kalau tutup telinga kita tidak ada adab. Kalau orang menyampaikan satu persembahan khusus selawat, tutup mata lebih baik supaya kita menghayati. Masya-Allah. Tetapi kalau tutup telinga tak beradab namanya. Nanti dah bang, nanti ada nak kongsi sikit lah. Abang cerita dulu. Pengalaman. Baik. Okey, seperti mana Adib cakap, memang lagu seperti ini berat. Berat kepada amanat menyampaikan feel itu bagaimana, tetapi apa yang ada pada magicnya selawat ini, dia berat kepada timbangan sangat berat lah. Sebab kita menyebut dan memberi salutation dan selawat kepada kekasih Allah. Apa saja yang kita buat apabila kita berkaitkan dengan kekasih Allah, pasti rahmat akan turun. Beratnya di situ, dan ini berat yang baik. Jadi saya sejak daripada rehearsal, memang lagu ni memang dia kalau nak rasa tu memang dia pejam mata. Pejam mata sebab lirik ni luar biasa, kerana pastinya dia ada, penulisnya pasti bersohbah dengan ulama. Pasti. Sebab lirik-lirik seperti ini tidak akan mudah keluar seperti itu, kecuali dia duduk dengan orang yang biasa dalam perasaan, dalam keadaan kondisi cintanya mendalam pada Nabi SAW. Kalau cinta tak mendalam pada Nabi, mustahil dapat tulisan seperti ini. Jadi ini reflection. Maksudnya karya itu hasil daripada apa yang kita praktikkan. Kalau orang yang sentiasa merindui Nabi, pasti dia akan keluarkan lirik macam ni. Kalau tidak, kita banyak dengan lagu-lagu yang cuba buat percubaan macam tentang menceritakan tentang jalan hidup Nabi dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia tak sampai. Pun tidak bermakna dia tidak sampai kecintaan dia, sebab hakikatnya yang faham adalah yang punya diri dengan apa yang Allah bagi rezeki pada dia lah. Bukan kita untuk persoalkan sama ada dia ni layak ke tak layak mendapat cinta dan sebagainya. Tapi akhirnya yang memburu cinta tu penting. Sebab Allah nak lihat pada apa kita punya effort dalam memburu cinta tu. Ini salah satu wasilah untuk kita memburu cinta Nabi SAW. Dan mudah-mudahan melalui effort yang dibawa oleh One Path ni, kita akan dapat cinta Nabi, InsyaAllah. Itu lebih penting. Sebab akhirnya anugerah carta ke, dapat ke, masuk final tak dapat ke, yang lebih penting ialah dapat bersama Nabi. Dapat bersama, itu yang penting, insyaAllah. Sebab kita dengar tadi daripada sahabat kita, dia ada berkata sebab dia nak harapan lagu ni supaya orang semua dapat selawat dan sebagainya. Kalian juga boleh ni, kalau rasa tak puas hati boleh komen. Mungkin ada titik timbang tara, maksudnya tadi yang dari segi baik ni. Kalau yang dari segi yang tak baik ada? Tak, Adib tadi nak celah apa tadi? Ada celah apa tadi? Okey, ini satu pengalaman yang saya dapat sewaktu saya dekat GGV dulu. Dan salah seorang juri itu adalah Abang Farin sendiri. Sewaktu saya menyampaikan benda tu, ada satu reaksi muka yang dia macam, sampai sekarang kita boleh tengok dalam YouTube tu. Macam apa hal? Macam gitu. Tapi saya pernah datang dekat Abang Farin, dan Abang Farin tanya, kenapa gini. Abang Farin cakap, bila kita sebut nama Allah, ni contoh bila kita sebut nama Allah, haruskah kita menjerit? Jawapan korang? Bila kita menyebut, kalau kita menyanyi dalam lagu-lagu ketuhanan, sebut nama Allah tu, bila ada nama Allah kat situ, perlukah kita menjerit atau tidak? Ini soalan saya nak tanya. Jawab. Menjerit tu dengan high note. High note, yelah, dengan high note. Itu high note. Perlu tak? Bagi saya dia tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Bergantung pada melodi tu. Macam ada melodi tu kita sebut Allah tu sebab kita nak merintih. Okey. Ada pun kita sebut nama Allah tu sebab macam kita nak minta pertolongan, apa-apa sajalah. Maksudnya bergantung pada melodi tu. Maksudnya kalau kita berteriak pun, contoh macam kalau kita tengah peras sangat dengan ujian dunia, macam Allah. Kadang bila kita bila lepas saja tu kita sebut nama Allah, benda tu dia boleh dia macam mendatangkan ketenangan juga. Sebab ala bizikrillah tatma'innul qulub kan. Ya. Itu salah satu benda yang kita rasa kita diberi hak untuk sebut nama Allah dengan suara menjerit, macam kita menyanyi lah kan. Bersyukur kita dapat mesebut, kita dapat melakukan ekspresi itu dengan menyanyian. Ni abang Farin saya cakap, sepatutnya kita tak boleh nak buat tu. Tapi kita dalam segi bentuk nyanyian kita. Sebab Allah tu selalu satu perkata yang kita cakap, takkan kita pergi Allah, tak boleh. Kan? Ini abang Farin masa menyanyi lah, cakap dalam term dalam kita menyanyi.
Jadi kita sebut, maksud saya bila kita sebut dengan nama-nama Nabi Muhammad SAW, sampaikan cinta tu kat dia. Dan baru kita dapat merasakan nyanyian tu macam mana. Faham tak? Tutup mata lah. Bila kita nak sebut nama Nabi tu, kita sebut dengan penuh keikhlasan, dengan nyanyian, dengan merdunya, dengan ikhlas. Tengok nanti, percayalah, dia datang sendiri dia punya rasa. Okay. Perasaan tu sendiri akan datang. So, Baik. tadi semua ada benda tu. Jawapan baik. Cantik. Okey, itu dia kita dah dengarkan. Apapun, setiap komen ataupun setiap yang dah buat persembahan terbaik, kita kena ingat untuk anugerah Carta AKIM FM 2025 ini, kita bukan sekadar cari siapa paling harmoni. Kita sebenarnya biar berangan nak jadi finalis, tapi lebih indah kalau Allah beri kabul, diterima di bumi dan di langit. Itu sebenar-benar anugerah yang lebih besar daripada anugerah Carta AKIM ini sendiri. Jadi kita jumpa di episod yang akan datang dalam Road to Final Anugerah Carta AKIM FM 2025.